Cuaca memang tak menentu. Kalau main petang-petang, kadang-kadang panas lilit macam ni lah. Kadang-kadang tu hujan. Tu nampak dah tu. Tu. Takung ayat hujan. Bermaksud malam tadi hujan. Ni memang tempat takung ayat hujan. Tak apa, kat mana pun panas lilit pun kita pergi tengok dulu. Hari ni kita nak tengok ayat RIR Pak Long. Pak Long dah 3 hari dah tak dapat telur. Pasal apa? Telur pecah. Sampai dah cik. Panas lit-lit cik. Orang Kedah kata panas lit-lit. Orang Kelantan kata panas leting lah. Macam tu lah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana Pak Long tengok di channel Kebun Abah. Pak Long main ke kebun. Dah ni pukul 5.30 petang. Pak Long balik daripada sekolah tadi. Ada meeting pukul 4.05 macam tu habis. Balik rehat sat. Barulah lepas solat asar mai ke kebun. Cik, dah 3 hari dah Pak Long tak dapat telur-telur ayam RIR Pak Long. Dia bertelur tapi Pak Long jumpa kesan telur pecah dan juga kesan busuk telur kemuruk dalam bekas tu. Dulu dah terjadi kepada ayam Lomeng Brown Pak Long. Ni terjadi pula kepada RIR Pak Long. Pak Long yakin dengan kadar yang tinggi lah. Ayam-ayam ni sebenarnya dia tak patut telur-telur dia. Mungkin ada anasir-anasir luar, ada benda-benda luar yang mai kacau memecahkan telur-telur tu. Jom kita pergi tengok dulu. Hari ni ada ke tak ada untuk hari yang keempat ni. Jom. Selama ni Pak Long memang duk kutip telur ayam-ayam Pak Long ni. Setiap hari lah, setiap petang macam tu main kutip. Dapat 2 biji Pak Long ambil, dapat 3 biji Pak Long ambil. Tiba-tiba kemarin Pak Long tak main kutip di petang. Pak Long pi ke KLIA jemput adik Mak Long balik daripada umrah. Balik mai sini hari kedua tengok tak ada licin, tinggal kulit telur saja. Kita nak pergi tengok kokok belakang ni. Kokok dia bertelur lah kan. Usah jauh dulu, tak ada apa boleh masuk cik. Jom kita tengok. Ada ke tak ada telur? Rugilah cik kalau tak ada telur. Ada. Ada 2 biji. Alhamdulillah. Ni ada 2 biji ni sebabnya kita mai. Oh, no ada sebiji lagi tu. Tu. Nampak tak? Tu dia bertelur man tu. Kalau lagu ni Pak Long tak payah nak ubah dah ayam ni. Sebenarnya Pak Long mai hari ni Pak Long nak ubah, nak buat sesuatu lah kepada ayam ni sebab ayam ni dah kita tak dapat nak kutip telur dia. Okey, Jack. Kita lepas dulu RIR Pak Long ni. Bapak. Bapak. Oi, besar, Jack. Pak Long duk keliling. Nampak ayam mampu sekor. Jack. Lau sawah Pak Long ni ada ancaman lah. Tapi Pak Long rasa dia bukan ulang sawah. Kalau ulang sawah ni, dia ngap makan seketui sekor macam tu saja. Setiap kali Pak Long jumpa bangkai dalam lau sawah ni, adalah dia tinggal sayap, ada dia tinggal kaki. Tapi Pak Long duk cek ni, tak ada lubang. Pak Long heran sungguh. Ini bukan tikus ni cek. Dia akan makan ayam yang paling kecil. Hari ni Pak Long tengok ayam yang warna hitam tu pula mampu. Mujurlah ayam BPR yang Cik Nizam hantar baru ni tu, dia tak balut. Ni kemungkinan besar bagi Pak Long dia adalah biawak. Tapi dia masuk ke mana Pak Long tak tahu. Cari tak jumpa. Pak Long lepaskan dulu ayam-ayam RIR Pak Long. Pak Long nak selamatkan telur dulu. Takut-takut dia terpatuk ke, dia terpijak ke. Keluar. Alhamdulillah cik, hari ni ada 3 biji. Memang sepatutnya 3 biji ataupun 4 biji.
salah seekor daripada betina ni dia tak bertelur hari-hari lagi. Dia tak sampai satu masa. Nanti bila dah cukup umur, yang muda-muda ni dah 7 bulan, 8 bulan memang dia akan bertelur hari-hari. Sebab tu ayam RIR, dia bertelur di antara 280 biji hingga ke 320 biji macam tu. Adalah hari-hari yang dia selang-selang dia tak bertelur. Okey cik, Palung biar dulu ayam RIR Palung ni di luar. Kita tak sana dulu telur. Nanti kita pergi tengok di lau sebelah, lau sawah ni. Ayam yang mampus tu. Cik, yang Palung tunjuk ni bapa ayam RIR. Permintaan untuk anak-anak ayam RIR memang dalam senarai Palung lah. Buat masa ni Palung dah penuh lah untuk penghantaran bulan April, Mei dan Jun. Minta maaf banyak-banyak Palung tak buka order lah. Selagi Palung tak dapat nak settlekan hal-hal penghantaran anak ayam, lagi itulah Palung tak dapat nak buka order pada hampa semua. Siapa yang PM Palung, minta maaf banyak-banyak. Palung tutup dulu sat lah. Sebab macam ni lah, bila kita target ada telur 5 biji, 6 biji untuk hari kemarin, tiba-tiba tak jadi. Dan satu lagi masalah, tak semua telur yang ada yang kita dapat tu mempunyai benih. Bapa ayam tu seekor, dia tak dapat nak panjat 4 ekor tu sekali. Kemungkinan ada nisbah-nisbah ataupun ada ayam-ayam yang dia terlepas pandang untuk dia panjat. Berbalik kepada cerita RIR. Hari ini kita cerita tentang RIR. Kita disebut RIR. Mana mai RIR ni? RIR adalah sejenis ayam baka tulen yang mai daripada negeri Rhode Island. Rhode Island ni negeri di Amerika Syarikat. Palung dah tengok dah peta dia kat mana macam tu. Selain daripada ada RIR ataupun Rhode Island Red, dia juga ada jenis ayam yang warna putih. Ni Palung ada bela ayam putih ni juga. Sama dia pun main daripada sekampung. Nanti dia besar nanti dia akan jadi macam Rhode Island Red, tapi warna dia putih dan telur dia putih juga. Sebab Palung dah masukkan telur RIW ni ke dalam inkubator. Kita dah tengok sendiri dan inilah hasil dia. Palung dapat semua RIW Palung ni adalah tetasan sendiri. Nanti insya-Allah lagi 2 bulan nanti kemungkinan lah sampai ada rezeki dia akan bertelur dan kita akan mula masukkan ke dalam inkubator. Palung sebenarnya Palung tak bela banyak lah ayam. Palung lebih macam membela secara suka-suka. Bukanlah nak jual, nak mendapat keuntungan yang banyak. Tak, suka-suka. Sambil suka-suka tu, duit yang hampa beli daripada Palung tu, bolehlah Palung buat lau, beli dedak untuk depa-depa ni makan. Itu saja. Cerita lagi tentang Rhode Island Red. Rhode Island Red adalah parent stock. Untuk jantan tu dia menjadi parent stock. Parent stock ni bermaksud pembuat baka macam Palung lah. Pembuat baka kan. Dia akan mengambil bapa ayam Rhode Island Red ni ataupun bapa ayam RIR untuk menghasilkan ayam-ayam kacukan lain. Antara hasil-hasil ayam kacukan lain termasuklah Lomé Brown yang ada di belakang sana tu. Okay, Lomé Brown tu dia bukan ayam tulen. Dia adalah ayam selang, ayam kacukan mix. Macam tu. Selain daripada tu ada juga orang buat Esau Brown, ada buat Highland Brown. Semua-semua tu adalah bapa dia, bapa RIR. Sebab itulah anak-anak ayam RIR dia dijual lebih mahal lah daripada anak-anak ayam kacuk ataupun anak-anak ayam yang dimixkan dengan ayam-ayam lain. Itu adalah fakta. Pasal apa? Sebab ayam baka tulen kalau dia kahwin dengan ayam baka tulen yang sejenis dengan dia, dia akan menghasilkan anak yang juga sama gen, sama baka tulen macam dia. Tak macam Lomé Brown. Lomé Brown tu adalah Lomé Brown F1. Kalau dia hasilkan telur, kita tetahkan, dia dah menjadi Lomé Brown F2. Gen tu makin kurang.
Sebenarnya banyak kali dah Palung duk terang-terang pasal RIR. Dah hari ni kita main kutip telur RIR, kita cerita satu-satu. Tak perlulah kita nak cerita hak ni buh dalam satu video. Untuk dia mudah sangat nak bela cik. Dia sesuai sangat dengan iklim Malaysia. Hampa tengok sendiri. Selain daripada dia bertelur banyak ni, RIR ni, dia juga mempunyai body yang besar, khususnya bapak-bapak ayam. Hampa jangan bimbang kalau Pak Long tersalah hantar bapa ataupun anak ayam jantan tu lebih. Hampa bela saja sampai besar dan boleh dijadikan sebagai ayam pedaging. Dan ayam ni sangat-sangat mempunyai permintaan yang tinggi, khususnya bapa ayam. Bapa ayam boleh dijual dengan harga lebih daripada RM100. Dulu Pak Long pernah jual di bawah RM100 sebab Pak Long nak berkongsi rezeki dengan hampa semua. Tengok sendiri cik, ketegapan dia tu. Nampak tak? Ni bapak sekong. Cantiknya kalau ada ibu 4 ekor ni ataupun ibu 5 ekor, kita letak bapak 2 ekor. Anak pada dia ada di sebelah tu, tapi dia belum cukup matang. Hak ni kalau hampa tengok hak ni, tengok kaki dia tu. Oh, bersisik. Dia punya tu taji, tengok. Tu, melentik taji, angkat. Jangan cuba-cuba hulur kaki kepada dia. Dia akan naik serang. Betul tak cik? Kukuh sekali. Jangan dekat cik. Pak Long pun bimbang juga. Sebenarnya hari ni cadangan Pak Long, kalaulah Pak Long mai tadi tak ada telur ataupun telur tu dimakan oleh benda-benda lain, Pak Long nak ubahkan lau RIR tu kepada lau yang baru ni. Tapi bila Pak Long mai tengok ada telur, tak apalah, kekal di sana. Kadang-kadang kita fikir juga bila kita nak ubah lau daripada sana ke sini, dia ada beberapa keburukan lah. Nombor satu, kita nak membiasakan dia dengan lau baru tu, atau nombor satu, susah juga. Bila kita masuk ke dalam lau baru, kita kena kurung dia seminggu dulu untuk kita nak bagi dia cam. Ni adalah rumah dia. Satu lagi, kalau hampa tengok tu, lau di sana tu, dia parah rumput tau. Dia boleh keluar, boleh masuk macam tu saja. Tapi ini, yang ni, Pak Long naikkan satu kaki. Pak Long bimbang, kalau kita letakkan RIR tu dalam lau ni, takut kita lepas dia tak mau masuk balik. Itu saja. Tu duk fikir, tak habis ni. Tak apa kot noh, duduk situ. Untuk kali ni cik, Pak Long dah bagi semua ayam Pak Long menggunakan dedak penelok. RIW ni pun dah umur lebih kurang dalam 4 bulan, Pak Long dah mula bagi dedak penelok. Sama juga macam di sebelah sana, Lomeng Brown tidak mengecewakan. Dia memang bertelur hari-hari, yang Pak tengok sendiri tu. Tu dalam tu. Oh, banyak. Pak Long pun bagi dedak penelok. Pak Long kahwinkan dengan dia ayam gajah. Ini Pak Long tengah tunggu sangat ni. Tunggu sangat. Tak bertelur lagi. Ada telur. Ada telur cik. Ada telur. Alhamdulillah dia dah mula bertelur. Tu dia. Telur pertama dia. Akhirnya alhamdulillah dia dah bertelur cik. Alhamdulillah. Ini ayam light saset Pak Long. Ayam light saset yang jantan tu memang Pak Long beli dari Teh Tamada waktu umur dia 10 hari macam tu. Dia hantar mai, ada jantan, ada betina, dan akhirnya Pak Long berjaya untuk membesarkan bapa yang jantan saja. Manakala yang betina-betina tu yang segagal dengan dia tu semua mati. Mati terpijak lah, mati sakit lah, tak apalah. Pak Long mengambil satu inisiatif untuk beli 2 ekor betina. Masa tu dia baru berumur lebih kurang dalam sebulan lebih, dekat 2 bulan. Pak Long bela dan hari ni alhamdulillah dah bertelur. Tapi telur ni kita tak masuk dalam inkubator lagi cik. Kita bagi dia jalan dulu. Keluar dulu telur-telur seminggu 2 minggu, bagi telur tu besar sikit, kuat sikit. Barulah kita masuk dalam inkubator. Ingat tak? Cik Nizam bawa kat Pak Long. Ada telur dalam inkubator Pak Long tu. Itu telur light saset juga. InsyaAllah telur yang Cik Nizam bagi pada Pak Long tu, itu kita akan jadikan kepada backup kepada ayam ni. Kalau jadi jantan, kita jadikan penjantan. Kalau jadi betina, kita bela bagi besar, kita bagi kahwin dengan jantan yang ada di kebun abah. Oh, seronok. Alhamdulillah.
Asalnya Pak Long nak cerita tentang R Pak Long saja. Tapi bila teruja jumpa telur like saset ni, Pak Long pun masuk sekali lah dalam cerita kali ni, episod kali ni. Okey cik, Pak Long nak simpan lah mereka ni. Pak Long tak jadilah nak bawa mereka pergi ke sana. Masuk cik, masuk cik. Masuk. Makanan ada, ayam ada. Ayam tak habis. Pergi sana sikit cik, nak tengok. Sana sikit. Tak kacau hang. Ayam. Oh, ayam habis dah. Kita ambil ayam baru lah. Cik, di awal video tadi Pak Long cakap Pak Long nak tunjuk pasal ayam mati di Lau Sawah ni. Tak apa cik, Pak Long nak rehat sat dulu. Kita masukkan video ni dalam video malam esok, boleh? Lagu tu. Kalau tidak, video ni jadi panjang sangat, melalu panjang itu. Nanti kita cerita tentang hak dalam Lau Sawah ni saja. Boleh lagu tu? Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak hampa yang main ke channel Kebun Abah. Pak Long sangat menghargai hampa yang main menonton, hampa yang main komen, hampa main support Pak Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.